bersandar, kita bina kerjaya. Fokus minda, cetus tenaga. Komputer sistem, jaringan di peta. Komputer rangkaian, dunia di hujung mata. Atek, atek, selanda di jiwa. Atek, atek, teknikal perkasa. Buka langkah, gapai semua demi masa depan yang kita damba. Multimedia interaktif, seni digital, industrial product design, ideal original, oil and gas, industri global. Di Atek impian jadi realiti kekal. Atek, atek, selanda di jiwa. Teknologi kemahiran masa depan. Atek. Cuma data COVID ni pilih menu file, make a copy. Pilih menu file, make a copy. Lepas tu make a copy, masukkan dalam Google Drive masing-masing. Lepas tu access daripada situ lah. Yang ni data ni saya dah ambil dari internet. Yang ni data untuk COVID, maklumat COVID ikut negara ni, macam-macam negara ni. Jadi langkah pertama tadi kita nak mula semula macam mana nak buat private table. Langkah pertama, ni contoh cara lain bukan cara lain lah, benda sama je. Pilih menu insert, private table. Data range ni dia dah pilihkan data COVID daripada kolom A1 sampailah G 58,906 data. Kalau kita tak tahu yang last data berapa, kita buang je. Urung nombor belakang tu daripada A1 sampai G. Insert to new sheet. Kemudian create. Yang tadi kita buat existing sheet. Okey, ni dah ada orang buatkan pivot table 1. Saya buat, kalau new sheet dia akan createkan satu lagi pivot table 2. Ni tadi pivot table 1 ada orang lain buatkan, yang ni pivot table 2. Ni saya punya. Sekarang dia akan bermula daripada A1 lah. Biasa A1 ni kita nak letak apa-apa atas tu kan. Boleh dia macam ni. Okey, jadi di sini kita boleh masukkan contoh nak ikut negara. Jumlah pesakit ikut negara. Pakai country code tak pakai lah. Kita pakai country name kan. Kita pilih country name, kita letak dalam ruangan row. Ada keluarlah Afghanistan, Albania, bla bla sampailah bawah. Malaysia ada ke? Malaysia ada. Okey. Okey. Kemudian bahagian value pula kita nak masukkan contoh jumlah tu kan. Number of death, berapa orang mati. Number of death masuk dalam value. Number of death masuk dalam value. Jadi ni ikut masing-masing lah. Ni yang pivot table 3 ni, siapa yang buat ni boleh letak dalam ni. Pivot table 1, siapa yang buat boleh ikut tak situ. Ni yang saya buat ni. Contoh, kalau nak letakkan tahun ataupun ikut jantina. Ambil sini, sex ni kan. Kita pilih ni, letak dalam ruangan kolom. Country name tak total. Dia susun macam ni pula. Oh ini dalam row. Ini dalam kolom. Kat sini nombor value. Okay, ini chart
Cara untuk kita pakai pivot table. Ada soalan? Ni untuk kira ni. Untuk nak susun pivot table ni kita boleh susun lah. Yang ni lelaki perempuan tu kita boleh susunkan. Yang tu ikut untuk sorting kan. Sorting ni macam biasa lah. Okay. Country name. Sort by. Sini country name. Nak susun ikut sum of number of dead. Betul, ataupun kita nak susun descending. Ikut nama atas sekali. Okay. Yang ni kita boleh tick lah apa kita nak tick. Nak filter, contoh filter ni ikut tahun kan. Year ni. Cuba letak sini year ni. Sekarang dia filter semua, kita nak buat contoh. Clear kan, kita pilih yang 1970 je, dia akan bagi data 1970. Cuma saya tak tahu apa 1970 ni, data siapa, apa maksud 1970. Jadi nombor-nombor ni kadang kita susah lah nak tu. Biasanya kita boleh susun dia nak ikut nampak chart yang ikut peta. Ikut peta tu. Yang tu kelas akan ada esok lah. Esok kelas untuk nak buat dashboard. Okay, sekarang data untuk pivot table ni. Khusus untuk pivot table. Jadi pivot table ni macam ni lah. Boleh kat sini analyze this data ni. Dia boleh analyze lah kat sini. Boleh tanya Gemini, klik. Ni kalau nak tanya AI lah. Kemudian yang ni kata warning, content added by Gemini may be visible to user outside of your domain. Tak apa. Dia tengah prepare that team visualization. I realize that is nature value. Defining core response structure. Analyze demographic table. Lepas tu dia dah buatkan table ni. Tengok underline consuming. Dia dah bagi cerita ni. Ni data ni. Dia dah analyze. Global total deaths. Tapi ni nombor, tengok nombor tak betul. Masukkan exponential ni. Naik 1970. Oh, kematian ikut tahun. Contoh ni lah number-number ni. Cuma kalau kita nak betulkan, kita kena beritahu lah. Betulkan ni yang exponential ni. Based on comprehensive analysis of the global mortality data spanning from 1970 to 2010, here are the key insight the trend uncovered. Cerita balik lah. Daripada tu. Yang ni kat sini boleh tanya lah. Macam ni kan. Which country has the highest total deaths? Kita boleh tanya. Patutnya yang paling banyak mati adalah negara. Dia tengah analyze. Okay. Dia beritahu. Kalau ikut yang pivot table 2. Ikut saya punya ni. Yang paling banyak mati India 18 juta. China 15 juta. Amerika 3 juta, Indonesia 2.9 juta, Bangladesh 2.7 juta. Ni total lah sepanjang tahun daripada 1970 hingga 2010. Yang ni tadi untuk tahun top 5 country. Kat sini kat bawah. Yang ni kalau pakai AI lah. Kena check balik lah nombor-nombor ni. Tadi kata India 18 juta. Kat sini India. Ini tutup ni. Kita filter by India. Tengok India. Betul ke 18 juta yang mati. Itali, Iraq, India 18 juta. Sepatutnya 36 juta kan. 18 juta dia baca yang depan ni. Jumlah kita tak tahu nak baca data ni macam mana. Kalau nak add slicer macam mana? Okey. Bawah yang slicer tadi yang pertama boleh buat kat bawah. Okey, nak add slicer. Ni contoh. Kat sini ni slicer Yang tadi ada saya tanya kepada AI, pada Gemini. Okay, untuk nak add slicer, klik kat mana-mana ni saya punya table ni tadi, pivot table 2. Kita klik dekat tempat sini lah. Kalau boleh di atas ni, yang ni tadi kita klik dekat insert one row atas lagi.
Tambah tu lagi. Okay, kita nak slice contoh ikut negara. Maksudnya kita nak filter ikut negara lah. Klik dekat kat mana kita nak letak tempat slicer tu. Kemudian kita pilih menu data. Pilih menu data. Dalam ni ada add a slicer. Ada sub menu add a slicer. Okay. Add a slicer. Kemudian select a data range. Okay, kita boleh select data range lah. Select data range tu, kita nak ambil daripada contoh sini, dia bagi suggestion pivot table 2 daripada kolom A1. Kolom A1 tu kosong lah, tak ada apa. Okay, ataupun nak ambil dari mana, kita pilih sini, kita masukkan dalam text box ni. Kita highlight ataupun kita buang atas tu. Kita nak masukkan range ambil daripada data COVID ni. Kita pilih yang sini. Pilih sikit. Jadi kita punya select data range akan keluar data COVID dalam tanda apa tu? Apostrophe. Tanda seruan B2 sampai B6. Kita tukar B2 sampai B. B2 sampai B. Jadi sampai bawah lah. Klik OK. Dia akan keluar kat sini satu button untuk slicer, kita ambil letak kat atas ni. Sekarang dia pakai slicer yang ni all. Kita boleh pilih kat sini contoh ni clear, pilih by negara, Malaysia contoh Malaysia. Search Malaysia. Klik OK. Dia akan tunjukkan terus Malaysia punya data. Okay. Untuk apa slicer tu? Oh, slicer tu sebenarnya kita nak nak potong-potong data tu, slice. Semula, okey, semula. Kita nak potong data ikut kita punya macam mana? Kita nak tengok apa data kita je. Slicer. Slicer nak potong-potong, nak bagi-bagi kek tu kan. Okey, yang pertama tadi macam filter juga ke? Dia macam filter tapi ini kita letak slicer tu dekat kita punya table tu. Nanti table ni kita boleh viewkan dekat internet. Jadi bila view dekat internet, mereka boleh pilih drop down tu. Macam filter juga ke? Dia macam filter lah. Memanglah lebih kurang, dia tak sama tapi sama. Dia tak sama tapi sama. Okey. Ada tab untuk select. Ya, ada tab lah untuk select. Sebab kalau kita filter data tu dalam kita admin, kita owner kepada data sheet tu, table tu kita je boleh tukar. Sekarang kita nak bagi audience kita tukar. Jadi ada scammer call pula ni, nombor 0154. Mana ada nombor 0154? Okey, ni contoh Malaysia sajalah. Okey, kita ulang balik. So letak slicer kan. Ni slicer negara lah. Kalau budak yang program institut tadi, kita boleh letak slicer untuk bangsa, untuk program. Ni sebab ada lelaki perempuan boleh juga sini. Kita kat sini slicer ataupun nak letak kat ujung ni boleh juga. Pilih menu. Ni tadi saya dah delete yang slicer tadi, dah delete. Masukkan sini data, add a slicer. Add a slicer, select data range.
Slicer tu nak daripada mana? Nak ambil daripada dari pivot table ni juga, boleh juga. Apa tu? Elok ambil daripada COVID data ni lah. Data COVID ni. Pivot table pilih sini, pilih yang negara ni. Oh, pilih sini. Data COVID B2 sampai B. Okay. Ni ada ruangan untuk negara lah. Slice ikut negara. Contoh kedua, kita add satu lagi slicer, insert. Insert pula. Menu data, add slice. Kita ambil yang ikut sex ni. Okay, data COVID E2 sampai E7, kena ambil E2 sampai E. There's another slicer on this row with the different, dah ada orang ambil. Ada orang ambil slicer ni ke? Jadi ikut negara satu lagi. Datanya daripada ikut, tadi ikut data sini. Pakai negara juga. Ah, hmm. Ini slice ikut negara. Kemudian kita nak masuk dia ni kalau create filter. Okay. Sekejap, ni sebab ramai buat slicer dalam ni. Tak tunjuk pun.
Sebab ada 2-3 orang buat slicer dalam ni. Okay. Ya, sementara tu ada limit slicer per sheet tak tuan? Sekarang ni tak ada limit lah. Sekarang ni ada sepatutnya slicer tu kita boleh tambah slicer, contoh nak senaraikan ikut negara, ikut uh, ikut jantina tu kan, kita boleh letak 2. Saya tunjuk ini sebab semua orang buka ni. Saya tunjukkan dekat tempat lain. Saya tutup tadi, saya buka yang saya punya data ni. Yang ni, ni ada orang pakai juga. Data add slicer, data range A6, A6 sampai 6, A6 sampai A, sebenarnya insert data add slicer, pivot, yang ni ikut ni data ikut jantina, ikut bangsa, contoh bangsa F2 sampai F. Ni contoh ni contoh 2 slicer. Yang pertama susun ikut negeri, kemudian susun ikut bangsa. Contoh ni pilih negeri all. Okay, kita boleh pilih yang clearkan ni, pilih contoh Kedah saja. Kemudian saya nak tengok Kedah yang Melayu saja. Contoh. Ni clear. Pakai Melayu saja. Klik OK. Jadi dia akan tunjuk maklumat. Sepatutnya sini pilih mana? Perak. Contoh Selangor. Suruh pilih Selangor, dia pilih Johor pula. Okey, ni sekarang sebab nak display ni Melaka pula. Selangor. Ya, sebab ni sharingnya problem ni. Selangor. Dia ke Melaka juga. Aduh. Ya, saya punya Google Sheet dah mengajuk. Sepatutnya kita boleh pilih ni, boleh pilih. Ada boleh. Ni Melayu dah betul.
Sepatutnya boleh pilih. Ish. Sekarang kosong pula. Ni sekarang pilih Perlis. Pilih Selangor. Pilih okey. Dia pilih Johor juga. Okey, ni tak apalah. Menunjukkan filter slicer ni boleh sebenarnya boleh letak lebih daripada satu. Sekarang dia share, semua orang boleh access, jadi dia masing-masing nak klik nak edit kan. Bila kita dah buat ni, kita boleh file ni kita boleh tukar kepada web page ni. Share publish to web. Bila publish to web, okey. Bila kita publish, ada ni kita punya address ni. Publish semua antara dokumen. Nah, restrict access ni boleh letak MyGov ke atau pilih semua. Kalau MyGov saja, jadi orang kerajaan je boleh tengok. Jadi boleh buka ni, kita boleh pergi terus ke website tu. Sekejap, saya share balik ke website. Okay, daripada website tu dia boleh pilih lah sini. Sepatutnya. Tak boleh nak klik. Sepatutnya boleh klik ni. Sekarang tak boleh nak klik. Soal lain lah, nak kata apa yang sepatutnya boleh, kita boleh drop down lah sini. Tak tahu kenapa tak boleh klik. Okay, sepatutnya boleh klik ni. Ni boleh klik, sekarang tak boleh nak klik. Tapi yang dalamnya ada data, ada private ni boleh klik. Yang sini tak boleh nak klik. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, setakat ni itulah untuk buat private table. Jadi kita tak payah nak buat select ke, select all ke, count if ke. Sebelum ni kena, kalau tak kita kena pakai count if, count cell, macam-macam lah. Count blank ke. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh isi boleh isi yang maklumat sijil tu. Kemudian dalam yang NTW nanti saya punya urus dia akan enablekan lah sijil tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada soalan, terima kasih kerana mendengar kursus saya. Esok ada kursus lain pula untuk buat dashboard. Google Sheet untuk buat dashboard. Tak tunjuk video pula. Okay, besok ada kelas untuk buat dashboard. Yang tu sebelum ni nak buat dashboard tu lebih kepada grafikal lah, bukan nombor lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia kerjaya, fokus minda, cetus tenaga, komputer sistem, jaringan di peta, komputer rangkaian, dunia di hujung mata. Atek, atek, selanda di jiwa, atek, atek, teknikal perkasa, buka langkah, gapai semua, demi masa depan yang kita damba. Multimedia interaktif, seni digital, industrial product design, ideal original, oil and gas, industri global. Di Atek impian jadi reality kekal.